Adakah Syukri Yahya agak sinonim dengan pembakar watak yang pemarah dan panas baran? Salah satu dramanya yang bertajuk Andainya Takdir yang pernah ditayangkan pada tahun 2017 untuk musim 1 dan musim kedua pula pada tahun 2018. Beliau memegang watak sebagai Airil dalam drama ini. Berapa kali aku cakap dengan kau jangan melayan tunggu WhatsApp tu? Ha? Kau sedar tak dalam ni semua ni laki-laki uyak yang nak kata? Ha? Kau sedar tak kau tu si uyak? Kau mengata juga kau tak ada bawah. Kau nak siapa apa yang tak suka? Ha? Mak tu pun sampai hati dia tak pujuk Abah tau. Apa cara kita supaya mak tu hormat sikit pada Abah? Kita boleh je nasihat Mak. Rancak Borak. Tak ada apa. Ni tak tahu nak masak apa. Ada idea? Bukan mak dah cakap ke apa kena masak? Ni Lin mana? Patutnya dia yang kena tolong masak sekali ni. Apa? Aku pergi panggil dia. Mesra nampak? Takkanlah dengan Rahmat pun nak jealous kot. Rahmat tu lelaki kan? Mahram kau ke? Mak. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya.